Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ni cikgu raya kat mana? Tahun ni macam biasalah, tiap-tiap tahun saya akan beraya di rumah mak saya di Kampung Rem, Jasin Melaka. Boleh cikgu bagi ucapan tak dekat warga Simpang Bekul? Boleh. Di sini, di kesempatan hari yang mulia ini, saya ingin mengucapkan selamat raya maaf zatin kepada semua guru-guru SMK Simpang Bekul dan juga kepada semua warga SMK Simpang Bekul. Diharapkan pada hari ini semua akan berada dalam keadaan sihat dan bergembira bersama keluarga. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Tahun ni Ustaz raya kat mana? Tahun ni Ustaz raya dekat Melaka saja. Ustaz boleh bagi ucapan tak dekat warga SMK Simpang Bekul? Boleh kejap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu amin wa antum bi khair. Kullu sanah wa antum tayyibin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat hari raya dan maaf zahir dan batin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Cikgu raya kat mana tahun ni? Okey, tahun ni saya beraya di kampung saya di Pasir Putih, Kelantan. Cuba bagi ucapan tak dekat warga SMK Simpang Bekul? Okey, ucapan. Okey. Saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga SMK Simpang Bekul. Semoga hari raya tahun ini diberi keberkatan dan kebahagiaan kepada kita semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Tahun ni cikgu raya kat mana? Johor. Boleh bagi ucapan tak? Saya ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat dunia. Bukan, kepada semua orang Islam di dunia ini. Selamat raya, maaf zahir batin. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Tahun ni cikgu raya kat mana? Raya tahun ni saya balik Kelantan. Cuba bagi ucapan tak? Ucapan sempena raya, selamat hari raya, maaf zahir dan batin, dan kepada semua perantau, semoga selamat sampai ke destinasi. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahun ni cikgu balik raya mana? Balik Muar dan Batu Pahat. Bagi ucapan cikgu. Saya ucapkan selamat hari raya kepada semua warga SMKSB. Hati-hati pada mereka yang nak pulang ke kampung. Semoga Syawal kali ini memberikan sejuta makna kepada anda semua. Selamat hari raya. Cikgu. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tahun ni raya mana? Sabah. Boleh bagi ucapan tak? Ucapan raya. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada semua umat muslimin dan muslimat dan khususnya untuk warga SMK Simpang Bekul. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Tahun ni raya kat mana? Saya raya dekat Jasin. Boleh bagi ucapan? Ucapan kullu sana wa antum tayyib. Terima kasih. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Tahun ni raya kat mana? Tahun ni raya dekat asal sendiri kat Labuan. Boleh bagi ucapan? Okey, cikgu mengucapkan selamat hari raya kepada pelajar dan guru-guru serta staf dan pekerja-pekerja dekat SMK Simpang Bekul. Selamat hari raya semua. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam tuan. Tahun ni cikgu balik raya mana? Cikgu raya kat Tangkak je, Tangkak Muar dengan saudara semua. Cikgu boleh bagi ucapan tak? Ucapan raya cikgu, berhati-hati di jalan raya. Kalau nak balik kampung tu main mercur pun hati-hati. Jangan main sebarang je lah. Okey, jaga keselamatan diri. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam. Tahun ni cikgu raya kat mana? Jauh. Jauh kat mana? Cincin. Okey. Boleh bagi ucapan? Selamat hari raya. Okey. Masih cikgu. Tahun ni cikgu raya kat mana? Tahun ni saya raya dekat Johor. Cuba bagi ucapan tak dekat warga Simpang Bekul? Selamat raya. Okey. Terima kasih cikgu.